Assalamualaikum, bertemu kita pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 21 bulan 5 jam pukul 10 pagi. Ok, syukur Alhamdulillah. Hari ini kita nak buat kerja-kerja tambah poin lampu outdoor untuk kat kawasan jalan ni. So mungkin tengoklah, kita nak setting kat bahagian area sini ada 2 unit. Saya nak ikut laluan ni. Ni kawasan poin lama ni. Ni poin lama dah rosak. Dulu ada lampu tiang tu, tapi dah short, dah leakage, saya dah buang. So saya nak pecah balik ni. Kita nak guna balik laluan ni untuk saya punya poin lampu outdoor tu ada 2 unit. Kemudian lampu pondok ni ada 1. Untuk lampu tiang ni saya standbykan poin dekat sini. Nanti kita tinggalkan dia punya box. Jadi esok kalau dia nak tambah, tinggal sambung aja, insyaAllah. Pipe ni saya nak tukar, nak pecahkan. Dulu dia pakai pipe kecil ni 3 suku, sekarang saya nak tukar pakai 1 inci terus. Ni saya dah pasang, dah buang pipe yang lama. Wire pun kita dah keluarkan. Ini pipe dia. Sebahagian pipe saya dah keluarkan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, sebelum ni saya pernah buat kerja wiring kat rumah customer ni. Ni DB ni pun saya yang buat sebelum ni. Itulah pentingnya DB ni kalau kita besarkan terus. Ni dulu saya bagi 22 way. Asalnya kalau tak silap cuma 12 way saja. Jadi saya bagi terus DB 22. Saya ada offer juga guna yang 2 tingkat. Tapi owner ada bajet untuk yang single raw punya, 1 tingkat punya. Jadi saya bagi 22 way saja. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji MCB. So 6 poin lagi kita boleh tarik, insyaAllah. Jadi saya nak gunakan poin yang belah sini, MCB belah sini, C6. Kita nak guna untuk poin lampu luar tu lah. Ada 2 unit lampu outdoor, 1 unit lampu dekat pondok tu. Tu 1 circuit dengan 1 lagi point. Kita tarik siap-siap. Dia punya wire switch saja kita tinggalkan dekat box luar tu. Besok kalau dia nak sambung, tinggal looping wire hijau dengan wire hitam dia. Wire switch daripada dalam rumah kita dah tarikkan siap-siap, kita tinggalkan kat luar tu, macam tu. Itu je lah saya yang dapat bantu. Nak ikutkan quotation tu saya tak ada tarik pun, tapi saya belanja lah untuk wire switch. Tu saya belanja. Ok, ni wire yang asal. Ni yang dah rosak, kita nak buang ni 2 line ni. Ni nak ikutkan dia looping dengan sebelah ni, dengan sebelah ni. Jadi banyak kat sini dah ada 10 switch ni, nampak. 1 MCB ni. Ni untuk circuit yang lama lah, saya tak kacau. Yang ni saya buang, saya tarikkan point yang baru, MCB yang baru, tak ada looping mana-mana. Jadi besok switch ni akan jadi 4 geng. 2 lampu outdoor, 1 lampu pondok, 1 lagi saya standby untuk lampu tiang. Ada tiang yang banyak-banyak tadi tu. Ok, syukur Alhamdulillah. Nanti saya tunjuk kerja yang dekat atas ceiling. Ok, saya nak siapkan pipe ke atas. Alright, saya tunjuk sikit kerja dekat bahagian atas ceiling. Kita tarik poin baru, tak ada looping-looping, insyaAllah. Allahu Akbar. Ok, sebelum ni ni saya yang buat. Saya tak ingat berapa tahun yang lepas. Ni trunking 2x1 saya buat. Sebelum ni ada isu masalah dia punya point socket ada short, dah leakage. So saya dah buang. Saya bagi point baru. Ada 1, 2, 3 bilik. 3 bilik, 3 MCB asing-asing, tak ada looping-looping. Bilik pertama 1 MCB, bilik kedua 1 MCB, bilik yang ketiga pun 1 MCB. InsyaAllah besok kalau dia nak looping lagi soket tu, boleh tambah lagi 3 soket sebelah-sebelah dia, insyaAllah. So dah tak ganggu wiring yang lain-lain. Ok, ni dia saya tunjukkan poin baru yang kita nak tarik. Allah, sempit macam inilah buat kerja atas ceiling. Memang sempitnya
panas je jangan cerita lah. Sebab tu upah kerja dia mahal, kerja yang memang sangat adventure lah kata orang macam tu. Ok, ni dia punya wire yang lama saya dah keluarkan. Tinggal DB yang daripada bawah tu saya belum cabut, nanti saya tarik, potong, buang terus untuk wire yang lama ni. Ada ni point yang baru. Ok, ni pipe 1 inci straight sampai ujung sana tu. Nampak? Tu ada pipe tu terus ke bawah. InsyaAllah saya ikut sini, dan bawah ni pergi ke main DB. Ni saya bagi casing besar ni 2x4 buat dia punya junction. Kemudian ni casing 2x1 yang beberapa tahun lepas dah saya buat, saya tak ingat lah tahun bila. Jadi owner nak buat point baru untuk pergi ke lampu outdoor sana. Ok, alright, InsyaAllah siap fitting pipe ni, saya terus lay kabel lah InsyaAllah. Ok, syukur Alhamdulillah, kabel saya dah siap tarik. Ni dia kabel 1.5. Ini dia point yang baru, pipe straight terus bend turun ke bawah. Ok, saya tarik 5 helai, 2 lampu outdoor, yang merah lagi satu ni lampu dekat pondok kat luar. Kuning ni wire kita standby. Untuk next, kalau owner nak pasang balik lampu dekat tiang-tiang tu, so wire switch dia saya dah siap-siap tarik ni, wire kuning kita standby siap-siap. Kemudian wire hitam dan hijau. Alright, ni satu circuit, satu MCB, ada 1, 2, 3, ada 4 point. Satu MCB ada 4 unit lampu. Ok, kita guna kabel high quality insyaAllah, mega kabel 1.5. nampak tu, mega kabel 1.5. ok, Alhamdulillah, kerja atas ceiling dah selesai. Kita tutup balik dia punya casing 2x4. ok, insyaAllah kita sambung kerja kat bawah. Kemudian kita hack lantai tu, kita nak pecahkan balik. Kemudian kita tanam pipe yang baru, kita guna pipe 1 inci. ok, alright. ok, syukur Alhamdulillah, kerja fitting untuk bahagian DB dah selesai. ok, untuk point yang baru kat luar tu, ni dia punya point nombor 13. Ni dia punya heading, dan ni dia punya neutral nombor 13. Dan atas ni dia punya supply, kita guna MCB C6 untuk litar cahaya bahagian outdoor. Dan ni dia punya kabel switch. ok, 2 lampu outdoor, 1 lampu kat pondok. Kuning ni kita standby untuk next, kalau owner nak sambung untuk lampu tiang-tiang tu, lampu hiasan tu, so wire switch kita dah tarik siap-siap. Dan putih ni adalah wire supply daripada MCB. ok, saya nak settlekan dulu bahagian switch ni semua, nak fitting. InsyaAllah nanti kita fokus kerja kat bahagian luar. Bahagian luar pun saya dah buang wire yang lama tu. ok, ni kita set up untuk pipe yang baru. Kita guna pipe 1 inci. Nanti saya akan gali sampai dekat pipe tu. Kat situ ada point lampu outdoor, dan sebelah sana ada lampu outdoor lagi 1, 2 biji. Dan dekat pondok tu pun ada lagi 1 lampu. Ni kita buat box kat sini supaya besok kalau nak maintenance kerja lebih mudah. Ni dia punya nombor point yang ke-13. Besok kalau nak maintenance, kalau wiring yang sebelah sini dah rosak, so kita boleh buka kat sini, kita tarik aja kabel yang baru insyaAllah. ok, ni pipe 1 inci. Sebelum ni dia pakai pipe kecil tu 3 suku, yang kita dah standbykan besi standard steel untuk cover bahagian longkang ni, supaya pijak tak mudah patah. ok, right, saya nak siapkan dulu fitting bahagian dalam ni. ok,
Alhamdulillah, Swiss kita dah siap fitting. Swiss asal dia 2 geng untuk lampu outdoor yang lama. Kemudian kita tukar jadikan dia 4 geng. Ok, ni point baru. Saya dah siap buat tagging. Ini lita yang nombor ke-13. Ini adalah lita cahaya untuk lampu kat luar sana tu. Ok, syukur Alhamdulillah.